Mahathir Mohamad memfailkan saman RM150 juta terhadap Anwar Ibrahim kerana mendakwa bekas Perdana Menteri itu mengumpul kekayaan peribadi ketika berkuasa dan resis. Mahathir mendakwa tuduhan yang dibuat Anwar atas kapasitinya sebagai Perdana Menteri mempunyai kesan yang jauh lebih teruk terhadapnya berbanding kenyataan sama dibuat oleh rakyat biasa. Dr. Mahathir menuntut ganti rugi am RM50 juta dan teladan sebanyak RM100 juta. Peguam Mahathir memfailkan writ saman itu di Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur 2 hari lalu. Pada 17 April lalu, Mahathir dilaporkan akan meneruskan tindakan undang-undang selepas Anwar tidak mematuhi surat tuntutan agar membuat permohonan maaf terhadapnya berhubung dakwaan yang dibuat semasa ucapan dasar di Kongres Nasional Khas PKR 2023 pada 18. Apa status kes Tuan Dr. Mahathir yang saman 190 juta tak salah saya ke atas Datuk Seri Anwar Ibrahim? Dan sebab ramai nak tahu ni, sebab terlalu banyak kes yang berlaku one by one, kawan dah terlupa dah tentang meminta supaya dibuktikan sekian-sekian ke atas dakwaan-dakwaan yang dibuat ke atas Tuan Dr. Mahathir selama ni. Apa status kes tersebut? Mungkin Tuan boleh respon sikit. Tindakan yang diambil oleh Tun Dr. Mahathir terhadap Anwar Ibrahim adalah saman fitnah, di mana Tun Dr. Mahathir merasakan bahawa kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa beliau menjadi Perdana Menteri terhadap beliau dalam satu event di program PKR, di mana dia katakan 22 tahun, 22 bulan ada orang tu berkuasa, dia salah gunakan, dia kayakan anak dia, bilion curi dan sebagainya. So, Tun telah ambil tindakan saman dan sehingga hari ini, Tun Dr. Mahathir tidak pernah menarik balik saman tersebut, pertama. Kedua, saman tersebut masih berjalan di Mahkamah Tinggi Shah Alam